Ramai orang terus beli spek sebab nampak design cantik, harga murah, tapi tak tahu ada benda penting yang kena buat dulu. Ni 5 benda yang patut anda buat sebelum beli spek. Meh, saya bukakan mata anda. Pertama, jangan skip pemeriksaan mata. Power yang tepat bukan sekadar kabur atau jelas, tapi juga cek silau, saraf dan tekanan mata. Kalau tak, spek yang cantik pun tak selesa dipakai. Kedua, fikir gaya hidup. Kerja banyak depan komputer, memandu malam, jenis lens yang sesuai akan ikut cara anda guna mata setiap hari. Ketiga, pilih frame ikut bentuk muka dan keselesaan. Cantik tu penting, tapi frame yang terlalu longgar atau ketat boleh buat penglihatan tak tepat dan cepat pening. Keempat, jangan lupa tanya pasal lapisan perlindungan macam anti silau, anti UV dan filter cahaya biru. Mata kita perlukan perlindungan, bukan sekadar nampak jelas. Kelima, pastikan kedai ada servis lepas jualan. Macam baiki, laras frame dan cek mata semula. Spek bukan sekali beli, terus siap. Anda perlukan tempat yang jaga mata anda lama-lama. Jadi, sebelum beli spek, ikut 5 langkah ni supaya mata selesa dan penglihatan kekal jelas. Spek bukan sekadar gaya, tapi pelaburan untuk mata kita. Like, share dan subscribe YouTube channel kami untuk lebih banyak info menarik.